Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik Allah tuan. Ihsan. Baik tuan-tuan, jadi kita sambung pengajian kita pada membahaskan pula tentang pengertian al-ihsan. Jadi pada kuliah kita yang lalu kita dah pun membahaskan tentang iman dan juga rukun-rukun iman yang 6. Jadi sebab itulah tuan-tuan, seperti mana yang kita ketahui bahawasanya nak terbentuknya ad-din ataupun agama itu mesti berasaskan kepada 3 perkara. Terbentuknya ad-din. Apa maksud ad-din? Agama. Apa maksud agama? Kita belajar dah dulu. Dulu tu bila azan setahun kot. Nah, jadi bila sebut kata ad-din itu, yang kata agama tu, iaitulah merujuk kepada hukum syarak yang 5. Jadi kalau orang tanya apa itu ad-din, apa itu agama, nah, maka kita tak boleh kata agama itu sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu bukan agama lagi. Itu perkara yang berkait dengan agama. Sembahyang itu satu perkara yang berkait dengan agama. Puasa itu satu perkara yang berkait dengan agama. Zakat ke, haji ke, baca Quran ke, semua itu perkara yang berkait dengan agama. Habis itu yang kata agama itu sendiri apa dia? Iaitulah hukum syarak yang 5. Mana dia hukum syarak yang 5? Iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Tuan-tuan, maka sebab itulah bila kata salat 5 waktu itu dia berkait dengan agama, iaitu berkait dengan hukum syarak. Mana dia yang kata hukum syarak ni tuan-tuan pada solat 5 waktu, iaitu wajib. Nah, bila kata wajib, maka itulah yang disebut sebagai ad-din. Begitu juga puasa di bulan Ramadan itu satu perkara yang berkait dengan agama, iaitu berkait dengan hukum syarak, iaitu wajib juga. Maka wajib di sinilah, yang inilah yang disebut sebagai ad-din, iaitu agama. Begitu juga kalau kata seseorang itu nak makan, minum, tidur pun berkait dengan agama, iaitu berkait dengan salah satu hukum syarak, iaitu apa dia? Harus. Dan begitulah juga kalau seorang itu berzina, mencuri, mengumpat dan sebagainya pun juga berkait dengan agama, iaitu berkait dengan salah satu hukum syarak, iaitu haram. Jadi nak abang apa di sini? Setiap apa sahaja perbuatan yang kita lakukan, semuanya berkait dengan agama. Semua berkait dengan ad-din, iaitu apa dia? Hukum syarak yang 5. Maka nak terbentuknya ad-din, nak terbentuknya agama pada diri seseorang itu, tuan-tuan, mesti berasaskan kepada 3 perkara. Mana dia? Iaitulah Islam, yang keduanya iman, dan yang ketiganya ihsan. Seperti mana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, terbentuknya agama itu mesti berasaskan kepada 4 perkara, ataupun tanda-tanda wujudnya agama dalam diri seseorang itu, iaitu ada 4 tanda dia. Yang pertamanya apa dia? Yang i'tiqad dia, pegangannya mesti mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pula yang keduanya, mesti
setiap ibadah yang dia lakukan mestilah hatinya ataupun niatnya ikhlas mata-mata kerana Allah. Kemudian yang ketiga, sentiasa melaksanakan segala perintah Allah. Dan yang keempat, sentiasa meninggalkan segala larangan Allah. Itu tanda wujudnya agama dalam diri kita. Tuan-tuan, sebab tu kalau kata i'tiqad kita tak mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tak sempurnalah agama pada diri seseorang. Begitu juga kalau dia i'tiqad dia betul, tapi hati dia tak pernah ikhlas kepada Allah. Bahkan selalu hatinya penuh dengan penyakit riak, takabur, ujub dan sebagainya. Tuan-tuan, maka tak sempurnalah ad-din, agama pada diri dia. Begitulah juga tuan-tuan, melaksanakan segala perintah Allah tidak dilaksanakan. Apa yang Allah Ta'ala perintah, dia tak tunaikan. Dan apa yang Allah Ta'ala tegah, maka yang tu pula dia buat. Tuan-tuan, maka orang yang macam ni juga tak sempurna agama pada diri dia. Sebab itulah bila mana tanda-tanda wujudnya agama itu ada 4 pada diri seseorang ni tuan-tuan, maka 4 itu merangkumi apa? Islam, iman dan juga ihsan. Sebab itulah tanda wujudnya agama agama itu nak terbentuknya ad-din ataupun agama itu mesti berasaskan kepada 3 perkara: Islam, iman dan ihsan. Jadi bila kata Islam, kita dah selesai bahas dah, iaitu berkait dengan rukun Islam yang 5. Tuan-tuan, begitu juga yang keduanya iman, iaitu percaya di dalam hati akan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang merangkumi rukun iman yang 6. Kemudian pula nak terbentuknya agama itu tak sempurna kalau tidak ada ihsan. Tuan-tuan, jadi apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Ini kita nak bahas. Kita bahas secara mendalam ihsan tu dia. Sebelum ni, tadi ni kita ringkaskan je. Tu rumusan daripada apa yang kita mengaji pada kuliah kita yang lalu. Tuan-tuan, baik. Jadi bila sebut ihsan, apa maksud ihsan? Maka ihsan itu bermaksud berbuat baik. Ihsan itu maksud dia berbuat baik. Jadi maksud berbuat baik di sini macam mana? Kalau kata solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat dan haji dan sebagainya, tuan-tuan, menghormati kedua ibu bapa kita, kita rajin bersedekah dan sebagainya, segala apa-apa kebaikan yang kita buat, bukankah itu dah dikira sebagai ihsan? Kalau tengok rukun Islam yang 5, tuan-tuan, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kan ihsan dah tu, bukan dah dikira berbuat baik dah. Tuan-tuan, maka sebab itulah tuan-tuan, kalau kata seseorang itu rajin solat, tak kiralah sama ada solat yang wajib ataupun solat yang sunat, sama ada orang tu rajin zikrullah, rajin membaca Al-Quran, rajin datang ke masjid dan menghadiri majlis ilmu dan sebagainya, itu belum lagi ihsan. Tu tak dikira berbuat baik lagi, tuan-tuan. Habis itu yang berbuat baik ni nak kira macam mana? Lepas yang tak payah sedekah, tak ada main masjid sebab tu pun tak ihsan lagi, tak dikira berbuat baik lagi, nak kira mana lagi? Itu dia, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, ihsan seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bagi tahu bila mana ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, wahai Muhammad, apakah itu ihsan? Tuan-tuan, maka apa yang Nabi jawab, tuan-tuan? Nabi jawab, al-ihsanu an ta'budallah. Iaitulah engkau menyembah Allah ataupun engkau beribadah kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala suka, apa yang Allah Ta'ala redha, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, itu hanya apa yang Tuhan benci. Itu sajakah? Tak. Waktu Nabi tak sebut al-ihsan an ta'budallah saja.
Nabi tak kata ihsan itu engkau beribadah kepada Allah. Dia lah tu. Kau buat segala apa Tuhan perintah. Meninggalkan larangan Allah. Ihsan dah tu. Nabi kata macam tu kah? Tak. Nabi kata apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Nabi kata apa? Engkau beribadah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala itu ka'annaka tarahu. Seolah-olah macam engkau melihatnya. Dan seolah-olah macam engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka sekiranya engkau tidak melihat Allah, yang pastinya Allah itu melihat engkau. Dan itu yang Nabi jawab pada persoalan daripada malaikat Jibril alaihi salam, apakah itu ihsan, yang kata berbuat baik itu maksudnya apa dia? Iaitu Nabi kata engkau beribadah kepada Allah seolah-olah macam engkau melihat Allah. Sekiranya engkau tidak melihatnya, yang pasti Allah itu melihat engkau. Nah, pada jawapan di sini ni tuan-tuan, pada jawapan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, dapatlah difahami bahawa ihsan itu mesti merangkumi dua ciri utama. Yang kata ihsan ni mesti merangkumi dua ciri yang utama. Mana dia tuan-tuan? Iaitu yang pertamanya melaksanakan segala ibadah atau segala kebaikan, segala kebajikan. Dengan cara macam mana? Dengan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Tu ciri yang pertama. Apa dia? Buat baik, ikhlas. Kena ikhlas. Sebab itu kalau dia rajin main semayang, dia rajin main mengaji, dia rajin baca Quran, rajin zikrullah, kemudian pergi canang ke orang, cerita kata aku rajin main masjid, apa semua, dengan tujuan supaya orang boleh tahu kata dia rajin buat amal soleh, tuan-tuan, maka pada ketika itu hatinya sudah tidak ikhlas. Bila mana hatinya tidak ikhlas, dia buat bukan kerana Allah tapi kerana manusia, kerana mengharapkan pujian manusia, maka itu tak dinamakan sebagai ihsan. Itu tak nama berbuat baik. Walaupun nampak macam berbuat baik pada pandangan manusia, pada pandangan makhluk nampak zahir berbuat baik tak kalau rajin main masjid? Buat baik lah. Kalau rajin baca Quran, pada zahir nampak buat baik tak? Buat baik. Tuan-tuan, itu pada pandangan manusia. Tetapi pada pandangan Allah, dia masih belum lagi berbuat baik. Sebab Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Bagaimanakah niatnya dalam beribadah kepada Allah, Tuhan lebih tahu. Maka kalau orang yang macam ni hati dia masih belum ikhlas, masih lagi duk merasa hebat, dia buat amal soleh dia rasa diri dia lah yang paling soleh sekali, paling beriman sekali. Orang hak keliling aku ni semua tak boleh pakai belakang, semua dihukum geng-geng fasik belakang, habis. Tuan-tuan, semua dia duk anggap oleh semua jahil, aku seorang je alim. Tuan-tuan, maka kealimannya, segala ibadah yang dia lakukan, maka tidak dipandang ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak macam ihsan, berbuat baik pada pandangan manusia. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kita nak mendidik hati kita ni ikhlas betul-betul semata-mata kerana Allah. Sebab itulah di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh sekalian mukallaf, iaitulah ilmu tasawuf. Tuan-tuan, ilmu tasawuf ni lah nak bagi ada ihsan pada setiap amal kebajikan kita. Nak bagi nampak dipandang baik di sisi Allah. Bukan hanya semata-mata baik pada pandangan manusia, tapi jahat pada pandangan Tuhan. Tuan-tuan,
Ini kata pentingnya ilmu tasawuf kita mengaji. Tuan belajar ada ilmu tasawuf, belajar. Tuan, bagaimana ilmu tasawuf ni apa dia? Ilmu nak menyucikan hati kita daripada segala sifat-sifat yang tercela. Nah, mana dia sifat-sifat tercela ataupun segala penyakit-penyakit hati. Nah, seperti mana yang disebut di dalam penawar bagi hati. Nah, maka ulama menyenaraikan di antara 10 perkara penyakit-penyakit 10 penyakit hati ni tuan-tuan, iaitu apa dia? Banyak makan, banyak banyak cakap. Nah, banyak makan, banyak cakap, kemudian riya, takabur, ujub. Nah, hubbud dunya, kasih pada keduniaan, kasih kepada harta, kasih pada kemegahan. Semua tu ulama senaraikan dalam ilmu tasawuf, yang mana wajib kita kena pelajari, kita kena tahu segala penyakit-penyakit hati itu. Tujuan dia apa dia? Untuk kita bersihkan dia, buang. Tu tujuan belajar ilmu tasawuf, bukan sekadar mengaji kemudian duk nilai orang lain. Kita jangan belajar ilmu tasawuf supaya kita dapat menilai kelemahan orang lain. Dia tu riak lah tu. Dia tak nampak tang diri dah. Tang diri dia tak nampak. Sebab tu kita ni belajar ni tuan-tuan, kita menuntut ilmu nak cari tang mana kelemahan diri kita. Bukan nak cari tentang kelemahan orang lain. Kalau cari kelemahan orang lain ni tuan-tuan, maka dia akan nampak diri dia lebih baik daripada orang lain tu. Bila nampak diri dia lebih baik, maka pada ketika itu sudah wujud penyakit hati. Iaitu apa dia? Takabbur. Apa dia takabbur? Merasa diri lebih baik, orang lain nampak hina. Tuan-tuan, itu kena belajar tu. Tujuan apa belajar yang tu semua tuan-tuan? Nak bersihkan hati kita. Nah, bila nak bersih hati kita, tak ada dah penyakit-penyakit tu, itu nak biar kosong ke hati kita tu. Dah hiyah pula. Tuan-tuan, hiyah pula. Nak hiyah dengan apa pula? Hias pula dengan segala sifat-sifat terpuji. Bukan kata bersih habis semua biar kosong, kemudian nak hias hati tu tak ada, biar kosong. Macam rumah lah tuan-tuan, rumah dalam tu penuh dengan barang-barang selera. Kemudian dia apa buat keluar habis segala semua tu, sapu-sapu bersih habis. Kemudian biar itu Kuklah nak cat leng ke, abu sofa baru ke, tu nak hias tu. Tuan-tuan, kalau biar kosong saja, jadi gitu jugalah. Walaupun iyalah hak yang buruk-buruk, hak kata hak kotor, hak selera, hak memang dah buang dah. Itu biar gitu je. Biar kosong gitu je. Tadi juga tuan-tuan kena hias. Maka begitulah juga hati kita ni perlu dihiasi. Dihiasi dengan apa? Sifat-sifat yang mahmudah, iaitu sifat-sifat yang terpuji. Mana dia di antara sifat-sifat yang terpuji? Di antaranya ulama menyenaraikan yang pertamanya iaitu apa dia? Taubat. Dalam hati mesti kena ada rasa apa? Sentiasa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, begitulah juga dalam hati nak bagi ada rasa apa? Ikhlas. Dalam hati nak bagi ada rasa redha. Dalam hati nak bagi ada rasa tawakal. Dalam hati nak bagi ada rasa apa? Khauf, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati nak bagi ada sifat apa pula? Sentiasa mengingati mati, syukur dan sebagainya. Tu. Semua tu nak kena belajar belakang. Yang kata taubat tu macam mana pula? Yang kata syukur macam mana? Yang kata redha dengan setiap ketentuan Allah macam mana pula? Yang kata sentiasa mengingati mati tu macam mana pula? Yang kata zuhud macam mana pula? Semua tu nak kena belajar supaya apa? Supaya dapat menghiasi hati kita. Bukan sekadar belajar saja. Belajar untuk beramal. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila kita dapat hiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, barulah ibadah apa yang kita lakukan bila disertakan dengan hati yang bersih, yang dihiasi dengan segala sifat mahmudah,
baru Tuhan terima segala kebaikan kita itu. Barulah dikatakan kita ni melakukan ihsan, berbuat baik. Tu pentingnya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni nak bagi ibadah kita tu tak jadi sia-sia. Nak bagi ibadah kita itu diterima oleh Allah. Allah pandang kata kita ni sedang berbuat baik. Sebab apa? Sebab Tuhan pandang hati kita ikhlas, hang buat memang betul-betul kerana aku. Nah, dalam hati hang tak ada rasa takabbur, dalam hati hang tak ada rasa ujub, penuh dengan sifat mahmudah dalam hati hang, aku terima habis ibadah hang dia. Tuan-tuan, tu kata pentingnya hati yang bersih ni. Ihsan ni sangat-sangat penting, tuan-tuan. Sebab tu orang yang tak mengaji ihsan ni, tuan-tuan, dia akan menyangka apa? Dia akan menyangka setiap apa yang aku buat ni baiklah ke? Aku rajin main masjid ni, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau dalam hati tidak ikhlas, tuan-tuan, dalam hati masih lagi ada sifat takabbur, dalam hati masih lagi ada sifat ujub, merasa perasan diri dia baik. Kemudian dia dok rasa diri dia lebih hebat daripada orang lain. Dalam hati dia ada riya, suka menunjuk-nunjuk ke orang dan sebagainya. Habis ada apa? Sebab itulah malaikat ni, tuan-tuan, ketika mana seseorang hamba itu melakukan amal kebajikan, maka malaikat angkat kebajikan itu nak dibawa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila melalui langit yang pertama, tuk ditahan oleh malaikat yang menjaga langit yang pertama. Kemudian malaikat yang menjaga langit yang pertama kata apa? Engkau campakkan amalan ini ke wajah dia. Allah tidak menerima amalan dia. Begitu juga ada yang amalan seorang hamba itu sampai ke langit kedua, dicampakkan semula. Sampai langit ketiga, dicampakkan semula. Sampai dah langit yang ketujuh pun dicampakkan semula. Dan ada juga yang telah pun sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun dicampakkan semula. Tuhan tak terima amalan dia. Punca daripada apa, tuan-tuan? Tidak dipandang ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa Tuhan tak pandang itu sebagai ihsan, berbuat baik? Kerana ciri pertama itu tidak ada. Apa dia? Iaitulah hatinya tidak bersih, tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan perintah aku. Itu penting tu. Baik. Kemudian ciri yang kedua pula yang kata ihsan ni, tuan-tuan, apa dia? Iaitulah walaupun hati kita ni kita melakukan amal soleh ikhlas sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, tetapi tidak memadai sekiranya apa? Sekiranya kita melaksanakan segala kebajikan itu dengan sambil lewat. Maka sebab itu ciri yang kedua di sini apa dia, tuan-tuan? Iaitulah dilaksanakan dengan sehabis baik dan sempurna. Segala ibadah yang kita buat sehabis-habis baik. Buat sehabis-habis sempurna. Tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, kita mai sembahyang maghrib secara berjamaah. Kemudian pula mai sembahyang maghrib secara berjamaah. Itu di antara usaha kita nak jadikan ibadah kita ni sempurna. Buat orang kata apa, kita solat di awal waktu, tuan-tuan. Kemudian secara berjemaah pula, kemudian kita tunggu duk wirid apa pula, baca doa sekali pula, tuan-tuan. Habis tu kita zikir apa ke semua. Kita buat sehabis-habis baik sungguh, tuan-tuan. Tapi kalau dibuat sambil lewat, contoh mayang maghrib, mayang juga, mayang kira apa, lagi seminit nak uzur isyak. Aku semayang ni ikhlas ni kerana Allah. Memanglah ikhlas. Tapi tengok semayang kira apa. Lagi seminit nak isyak. Itu orang buat apa? Saja duduk rimang kawan kan. Jadi duduk alik-alik lah, lagi seminit lagi nak isyak. Itu dia. Padahal dia ada masa. Bukan kata dia sibuk apa pun, saja teralik. Tuan-tuan. Walaupun dia semayang tu ikhlas kerana Allah,
Tapi bila mana dilaksanakan lewat, maknanya dilaksanakan dengan sambil lewa, tuan-tuan, maka tidak ada ihsan pada ibadah yang dia lakukan. Maka walaupun dia sembahyang maghrib, tapi tak ada ciri-ciri ihsan di situ. Dia buat sambil lewa. Begitu juga kadang-kadang sembahyang di rumah, tuan-tuan, sembahyang tengok main masjid, buatlah kaji sembahyang, main rumah, buang baju, pakai kain pelikat saja, kemudian gulung-gulung ke atas pusat, kemudian sembahyang. Itu dia, tuan-tuan. Tak tahulah, ada ke tak ada. Biasa saya biasa lah tengok, tuan-tuan. Kadang-kadang pakai singlet saja. Sebab panas. Dapat mayang di rumah pakai singlet jadi tu dia. Dia tak melawar seperti mana dia sembahyang di masjid. Tuan-tuan, maka itu bila mana dia buat sambil lewa, tuan-tuan, maka itu juga tidak ada ihsan. Tuan-tuan, begitulah juga kalau dia sembahyang tetapi dia tak bersungguh-sungguh dalam ibadah solat dia, maksud dia apa dia? Maknanya dia tidak khusyuk dalam solat dia. Maka sebab itulah, maka orang yang tidak khusyuk dalam solat itu pun, tuan-tuan, maknanya apa dia? Tidak mencukupi ciri yang kedua tadi, iaitu tidak melaksanakan dengan sahih baik. Tuan-tuan, sebab itulah Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala kata apa? Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sembahyang. Itu dia. Tuhan cela orang yang sembahyang. Pelik tak, tuan-tuan? Kalau kita baca apa, pelik kan ni? Macam mana Tuhan cela orang yang solat? Tuan-tuan, jangan kita sangka bila kata Tuhan cela orang yang solat, maksudnya orang yang tak solat Tuhan puji. Jangan sangka macam tu. Di sini nak beritahu kata apa? Bila orang yang sembahyang pun Tuhan cela, hak tak sembahyang tambah lagi lah. Jadi di sini sebab apa Tuhan cela orang yang sembahyang, tuan-tuan? Orang yang sembahyang yang macam mana yang Tuhan cela ni? Maka sebab itu Tuhan sambung ayat. Tuhan kata apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Iaitu mereka yang lalai dalam salat mereka. Sahun maksud dia apa dia? Orang-orang yang lalai. Tuan-tuan, pasal apa mereka itu lalai dalam solat mereka sedangkan mereka sembahyang? Sebab itu ada dua pendapat ulama yang menceritakan ataupun yang menghuraikan tentang maksud sahun. Yang kata orang yang lalai ni maksud dia apa dia? Tuan-tuan, maka ada ulama yang berpendapat maksud sahun di sini, maksud kata lalai dalam solat di sini, iaitu apa dia? Dia sembahyang tetapi sengaja melewat-lewatkan waktu sembahyang. Tuan-tuan, kalau dia sembahyang tapi sengaja lewat, sembahyang di hujung-hujung waktu, padahal dia mampu untuk solat di awal waktu, tapi sengaja dia sembahyang tu di hujung waktu. Pasal apa? Tak apa, masa ada lagi, yang penting sembahyang aku sah. Memanglah sembahyang dia sah, tuan-tuan, tapi bila mana sengaja dilewatkan, maka sembahyang dia tu sah tapi mendapat celaan daripada Allah. Tuhan cela orang yang sembahyang macam ni. Itu dia, tuan-tuan. Ini yang kata alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sembahyang, iaitu mereka yang lalai dalam solat mereka. Ada yang passion jamak siap-siap. Jamak zuhur dengan asar. Zuhur tu sembahyang hujung waktu. Kemudian habis bagi salam, masuk azan asar. Dia pun sembahyang siap-siap lah. Ada tak passion ni, tuan-tuan? Ada seorang jemaah diceritakan saya. Dia kata apa? Mak dia buat macam tu. Padahal mak dia ni gagah. Kuat, umur 80 lah sila dia kata. 80 lebih apa? Jadi orang gagah, kuat, kiam nembah ke apa semua elok. Tapi bab semayang ni dia kata, ustaz macam mana ni ustaz? Mak saya ni dia semayang kalau zuhur kan asar dia akan jamak. Bukan jamak maksud dia macam mana? Kan masuk jamak takhir, jamak takdim ni.
Untuk jamak sini maknanya dia akan sembahyang Zuhur tu hujung. Kemudian duduk diri Ustaz, mai dengar waktu azan, asar, dia sembahyang asar. Mai tang Zuhur hujung waktu, asar awal waktu pula. Tuan-tuan. Maka dia nak ambil mudah untuk dia. Tuan-tuan. Ni yang kata ni tuan-tuan. Ni orang panggil apa ni? Kecoh. Ni sembahyang apa yang kecoh ni. Baik. Jadi tuan-tuan, tu dia antara. Kemudian begitu juga pendapat yang kedua. Ulama menyatakan bahawasanya orang yang sahun, orang yang lalai dalam solat mereka ini, iaitu apa dia? Iaitulah mereka yang tidak khusyuk dalam solat. Tuan-tuan. Ni yang saya cukup terasa. Saya kenal dengan saya. Tuan-tuan, tuan-tuan ni semua khusyuk belakang. Tuan-tuan, takkan saya nak bang tuan-tuan sembahyang tak khusyuk. Saya tuduh diri saya lah. Saya kenal diri saya. Tuan-tuan, sembahyang tak khusyuk. Takkan ustaz sembahyang tak khusyuk, ingat apa? Ingat semua geng-geng ustaz, para awliya lah. Nak kata nak kena khusyuk mereka. Dia tuan-tuan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, khusyuk dalam solat ni tuan-tuan, satu perkara yang sangat-sangat penting dalam Islam. Khusyuk itulah yang menunjukkan seseorang itu benar-benar beribadah kepada Tuhan. Benar-benar menyembah Allah. Sebab tu kata guru saya, dia kata apa tuan-tuan, ramai umat Islam sekarang ni, mereka ni bukan menyembah Allah. Mereka ni bukannya sembahyang, tetapi mereka ni sembah bayang. Sembah bayang tu maksudnya taknya sembahyang tak khusyuk. Dia bukan betul-betul sembahyang menyembah Tuhan pun. Tuan-tuan. Sebab tu khusyuk tu penting. Khusyuk yang menunjukkan kita benar-benar menyembah Allah. Kita benar-benar beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita sembahyang, tubuh kita sahaja yang sembahyang, hati kita, roh kita tak sembahyang pun. Roh kita ada di kedai makan tu. Roh kita ada di supermarket. Roh kita ada di Putrajaya tengok cucu. Dah rindu lama cucu tak beli, tuan-tuan. Jadi tubuh sembahyang. Tu. Jadi bila kata roh tak sembahyang, jadi seolah-olah apa? Macam tak sembahyang juga. Tapi sembahyang itu sah tak? Sah dengan kata sembahyang khusyuk. Sembahyang tak sah. Walaupun begitu tuan-tuan, ada 3 pendapat ulama dalam menyatakan tentang hukum khusyuk dalam salat. Maka pendapat yang pertama menyatakan bahawasanya hukum khusyuk dalam salat itu adalah wajib. Itu dia. Berat tuan-tuan. Ada ulama kata hukum khusyuk dalam salat itu wajib. Maksud wajib di sini apa dia? Kalau hang sembahyang tapi tak khusyuk, berdosa. Kalau kata sembahyang pun dosa, baik aku tak payah sembahyang. Itu dia. Sebab kalau aku sembahyang pun dosa, baik tak payah sembahyang. Kalau hang tak sembahyang, 2 kali dosa. Tak sembahyang 2 kali dosa. Jadi sembahyang, ada pendapat ulama kata apa? Hukum khusyuk dalam solat, hukumnya wajib. Wajib berat ni. Tuan-tuan, itu pendapat pertama. Mujur ada khilaf juga tuan-tuan. Kemudian pendapat yang kedua kata apa pula? Pendapat kedua menyatakan hukum khusyuk dalam solat itu adalah termasuk di dalam syarat sah solat. Maksud dia apa dia? Maksudnya kalau hang sembahyang tapi tak khusyuk, batal sembahyang. Ni lagi berat. Ni lagi berat. Dah sembahyang, tak khusyuk, batal sembahyang. Bila batal kena sembahyang boleh? Kena sembahyang pula batal. Sembahyang pula pun batal juga. Sebab tak khusyuk juga. Dah batal sembahyang pula pun batal ke. Itu sampai bila? Tuan-tuan, pendapat kedua berat. Kemudian pendapat yang ketiga pula, ni yang lega sikit ni. Dengar pendapat ketiga ni lega. Apa dia?
hukum khusyuk dalam solat itu sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Tuan-tuan, kita rasa apa? Lega dah. Lega. Pasal apa kata lega? Sunat. Sunat ni maksud dia apa dia? Tak buat pun tak apa. Maksudnya tak khusyuk pun tak apa. Tu. Lepas tu kita macam saya bincang tentang hukum syarak ni, tuan-tuan. Lepas tu kita bincang about hukum sunat. Kalau orang awam ni dia nampak sunat ni apa dia? Tak buat pun tak apa. Padahal sunat ni kalau kita tengok, apa pengertian sunat? Talabul fi'li talaban ghairu jazimin. Tuntut buat. Siapa dia tuntut? Allah Ta'ala tuntut suruh kita buat. Talaban ghairu jazimin. Bukan satu tuntutan yang putus. Maksud dia apa dia? Kalau hang buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Nah, tapi kalau hang buat dapat pahala. Pasal apa? Pasal aku perintah hang suruh buat. Tapi walaupun hang tinggal, tapi taklah sampai berdosa. Tadi ada tuan. Tu kata sunat. Sebab tu kita orang awam, kita duk nampak apa? Sunat ni macam mana? Kita duk nampak tang tinggal. Tak apa, tinggal tak berdosa. Jadi kita kata apa? Dia tak buat pun tak apa. Tapi bagi orang-orang yang soleh, tuan-tuan, dia nampak sunat ni perintah Tuhan. Walaupun kita tinggal tak berdosa, tuan-tuan, tapi orang-orang yang soleh ni dia akan nampak perkara yang sunat ini kalau tak buat rugi. Nah, kalau tak buat rugi. Sebab itu sunat ni tuan-tuan, dia terbahagi kepada berapa? Kepada dua. Yang pertama sunat yang muakkadah, sunat yang dituntut. Dan yang keduanya sunat yang tidak dituntut. Tuan-tuan. Jadi apa beza sunat yang dituntut dengan sunat yang tidak dituntut? Kalau kata sunat yang dituntut buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Sunat yang tak dituntut buat dapat pahala, tinggal tak berdosa tak. Sebab tu ada setengah dia pergi kata apa? Saya terbiasa tanya, sunat yang apa beza sunat yang dituntut dengan tak dituntut? Dia kata sunat yang dituntut nanti di akhirat kelak Allah tuntut. Oh tu sunat yang tak dituntut, akhirat Tuhan tak tuntut lah. Tak payah buat macam tu. Bukan faham dia macam tu. Kita ni main ikut bedah. Tu kata, bila tak ada ilmu, dia duk bayang dituntut macam orang duk tuntut dia. Tuntut berim. Bukan tuntut nak tu. Sunat yang tidak, Allah nak jatuh tuan-tuan ni. Allah. Tu, kenapa? Dia suruh berhenti. Baik kita ni Ustaz Rizal deras macam. Baik. Jadi tuan-tuan, sunat yang dituntut ni maksud dia apa dia? Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tetapi walaupun tinggal tak berdosa, tetapi hukum dia makruh kalau hang tinggal. Bila sebut kata makruh kalau tinggal tu maksudnya apa dia? Tuhan tak suka kalau hang tinggal benda ni. Bila Tuhan tak suka kalau tinggal, jadi apa usaha kita? Puasa juga buat. Sunat muakkad ni. Nah. Lepas tu di antara dia apa dia? Solat ba'diyah maghrib. Nah, solat ba'diyah maghrib itu termasuk dalam solat sunat yang dituntut. Tuan-tuan, walaupun ya tak buat tu, tak ada apa, tak ada dosa, dan buat dapat pahala. Tapi kalau hang tinggal walaupun tak berdosa, hukum dia makruh. Nah, Tuhan tak suka kalau hang tinggal. Bila Tuhan tak suka, maka apa tindakan kita? Puasa juga buat. Nah, kemudian pula sunat yang tidak dituntut buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi tinggal tak berdosa ni, nah kalau hang tinggal juga maknanya taklah sampai jatuh hukum makruh. Nah, tak sampai jatuh hukum makruh. Tapi kalau sunat yang dituntut kalau hang tinggal makruh. Jadi begitu juga khusyuk dalam solat dan sunat muakkadah pada pendapat yang ketiga. Tuan-tuan, bila kata sunat yang muakkadah itu sunat yang dituntut, maksud dia apa dia? Maksud dia kalau hang tak khusyuk walaupun tak dosa, tapi makruh bila hang tak khusyuk dalam solat.
Tuhan tak suka kalau hang tak khusyuk dalam solat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok, kita bandingkan tiga pendapat ni tuan-tuan. Pendapat pertama kata wajib. Pendapat kedua kata termasuk di dalam syarat sah salat. Pendapat yang ketiga kata sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Walaupun kata wajib ni tuan-tuan, nak abang kata apa? Tiga-tiga pendapat ni nak abang kata apa? Kena puasah juga bagi khusyuk. Mau tak mau hang kena puasah juga. Sebab pendapat pertama bila kata hukum dia wajib, kalau hang tak buat haram lagi berdosa. Jadi nak abang apa di sini? Hang kena puasah juga bagi khusyuk. Pendapat kedua pula termasuk di dalam syarat sah solat kalau kata khusyuk ni. Jadi kalau hang tak khusyuk, batal sembahyang hang. Jadi nak abang apa di sini? Hang kena puasah juga bagi khusyuk. Kemudian pendapat ketiga, sunat muakkadah. Walaupun kita nampak ringan benda ni tuan-tuan, sunat yang dituntut, tapi maksud sunat yang dituntut, kalau hang tinggal khusyuk, hukum dia makruh. Bila kata makruh, nak abang apa di sini? Hang kena puasah juga bagi khusyuk. Nah, itu dia tuan-tuan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita ni nak abang kata, walaupun kita ni tak mampu untuk khusyuk pada keseluruhan ibadah kita, tapi sekurang-kurangnya bagilah khusyuk pada kurang-kurang 10%. Nah, daripada semayang kita bagilah khusyuk sikit. Khusyuk tak mana? Aku ni khusyuk tak mana? Tak Fatihah lah. Boleh tak Fatihah, dapat pahala khusyuk tak Fatihah. Dan kita mampu khusyuk tak tu je. Ataupun kita mampu khusyuk tak mana? Tak amin. Tak amin yang khusyuk jadilah. Dan kita mampu khusyuk tak mana? Aku tak rokok je aku mampu khusyuk. Tak rokok. Boleh pahala khusyuk tak rokok. Dan tu yang kata hak ni memang kita tak mampu. Kalau kita nak buat sekaligus bagi khusyuk daripada rakaat yang pertama sampai rakaat yang keempat, sampai daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, kadang-kadang kita tak mampu. Dan tengah kita dok fokus khusyuk ni, tiba-tiba teringat nak makan mi goreng lagi. Tu terlintas orang tu. Tengah dok khusyuk elok ni. Tapi teringat mi goreng. Kemudian dah mi goreng tu lagi ada jalan cerita pula. Kita tahu pula. Tahu pula. Lepas tu kita apa? Wala dhalim. Aku baca wala dhalim. Mau pasal. Ni cerita saya ni. Bukan tuan-tuan. Tuan-tuan ni khusyuk daripada takbiratul ihram bagi salam. Bukan zakat bagi salam, wirid kelingan doa. Khusyuk. Saya tak sampai tahap tu. Tuan-tuan, ini cerita saya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita habis bagi, tak tahu kalau saya tuan-tuan, habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal time tu baru kita sedap aku tengah semayang. Susah hati tuan-tuan. Susah hati. Time tu lah kadang-kadang kita minta sungguh-sungguh. Sebab tu lepas habis kita semayang bagi salam, apa kita ucap? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Siapa kita istighfar tu? Pasal dia aku semayang tak apa nak khusyuk. Aku kali teringat ni. Aku tak teringat kata aku ni sekarang sedang menyembah kau. Itu dia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama, bila sebut kata khusyuk ni tuan-tuan, mau tak mau mesti kena himpun 6 perkara. Tips nak khusyuk ni tuan-tuan. Ulama kata apa? Kena himpun 6 perkara. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya hudurul qalbi, menghadirkan hati kita waktu kita semayang. Maksudnya apa dia? Kita tak ada dah time kita nak semayang tu, start kita duduk diri nak takbiratul ihram, time tu hati kita betul-betul hudur, betul-betul hadir nak semayang tu tuan-tuan. Kita dah tak teringat benda lain. Kita hudurul qalbi. Kemudian yang kedua apa dia pula? Kena himpun juga. Khusyuk itu tak lengkap dengan hudurul qalbi, menghadirkan hati dalam semayang, tetapi mesti kena himpun yang kedua apa dia? Iaitulah tadabburil makna. Apa dia? Tadabbur makna apa yang kita baca dalam semayang. Kita memahami apa yang kita baca dalam semayang.
Tuan-tuan, hak ni lah kita kena banyak muhasabah diri kita, tuan-tuan. Apa yang kita nak kena muhasabah? Nah, kita sembahyang daripada kecil sampailah ke saat ini. Nah, dan bagaimanakah kualiti sembahyang kita? Adakah kualiti sembahyang kita pada usia kalau kita sekarang ni 70, tuan-tuan? Adakah kualitinya sama saja seperti mana kita sembahyang pada usia 7 tahun? Maksudnya umur 7 tahun memanglah tak khusyuk. Sampai 70 duk sopa tu juga. Kalau umur 7 tahun doa iftitah tak tahuan apa maksud dia. Sampai 70 pun tak tahuan lagi aku baca apa doa iftitah. Tuan-tuan, ini muhasabah untuk diri saya. Tuan-tuan, kita baca Fatihah daripada umur 7 tahun, tak tahu apa yang aku baca pun tak tahu. Ihdinas siratal mustaqim dia pun tak tahu. Sampai umur 70 tahun pun tak tahuan lagi apa maksud dia. Tuan-tuan, tu. Jadi kita cuba muhasabah untuk diri kita ni, tuan-tuan. Cuba kita tingkatkan kualiti ibadah salat kita, iaitu yang keduanya apa dia? Tadabbur al-makna. Kita memahami apa yang kita baca. Kita menghayati apa yang kita baca. Allahu akbar kabira. Allah itu maha besar sebesarnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji hanya tertentu bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah pada pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku kepada zat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Begitu juga Hanif. Dalam tu kita membaca tu, kita menghayati sungguh-sungguh. Bila kita menghayati maksud dia, tuan-tuan, barulah pada ketika itu kita rasa apa? Sebab tu yang ketiga, ciri yang apa dia? Yang ketiga apa dia? Iaitu at-ta'zim. Kita mengagungkan tu Tuhan. Dalam hati kita, kita mengagungkan Allah. Tuan-tuan, dalam hati baru kita, aku ni rasa hina di sisi Allah. Dalam kita semayang, kita menghinakan diri kita. Kita memahami setiap apa yang kita baca dan kita menghinakan diri kita. Kita mengagungkan Allah. Itu kata at-ta'zim. Tuan-tuan, yang ketiga, yang keempatnya apa dia? Iaitulah al-haibah. Iaitu di sini dengan makna al-haibah ni apa dia? Iaitu al-khauf, iaitu takut dengan Allah. Dalam hati waktu kita sembahyang kena bagi ada rasa takut dengan Allah. Takut macam mana? Takut bimbang Allah tak terima ibadah aku ni. Macam mana kalau Tuhan tak terima? Ya Allah, aku takut. Ya Allah, kau terimalah ibadah aku ni. Ya Allah, tu dalam sembahyang. Kemudian yang kelimanya apa dia? Iaitulah ar-raja. Apa dia ar-raja? Iaitu kena ada rasa harap dalam hati, kena bagi hadir rasa harap dengan Allah. Harap tu maksudnya apa dia? Harap Tuhan terimalah ibadah aku ini. Aku harap Tuhan terimalah ibadah aku ni. Hadirkan hati yang tu sama. Dan yang keenamnya apa dia, tuan-tuan? Al-haya. Kena hadirkan dalam hati ini rasa malu dengan Allah. Malu macam mana? Allah bagi rezeki ke aku melimpah ruah, tak pernah selang walau sesaat. Nikmat sihat aku boleh bernafas. Tuhan tak ada pun nak bagi aku tak boleh nafas seminit. Tuhan bagi kita dia boleh nafas dia. Tuan-tuan, degupan jantung kita, fungsi jantung kita, hati kita, tuan-tuan. Kalau Tuhan hentikan seminit saja, tuan-tuan, apa jadi? Tu nak abang kata nikmat Tuhan pada kita ni sentiasa. Tak pernah putus, tuan-tuan. Bila tak pernah putus, tuan-tuan, tutup semayang kita ni putih-putih. Saya khusyuk, saya tak. Saya khusyuk, saya tak. Al-haya, rasa malu dengan Tuhan.
Aku sembahyang ni aku rasa malu. Tak setanding dengan nikmat yang Tuhan bagi kepada aku ni, tak terhingga-hingga banyaknya. Rasa malu. Nah. Maka sebab tu ulama kata bila himpun 6 perkara ni tuan-tuan dalam sembahyang kita, barulah disebut kata kita ni orang-orang yang khasyuk dalam solat. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah sekalian orang-orang yang beriman. Pasal apa Tuhan kata macam tu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana mereka yang beriman itu, ciri mereka itu apa dia? Iaitu mereka yang khasyuk dalam solat. Jadi nak abang apa di sini tuan-tuan? Nak abang kata kalau dia mengaku diri dia beriman, dalam hal keadaan sembahyang dia masih belum khusyuk, maknanya dia bukan lagi orang yang betul beriman yang sempurna. Iman itu mungkin ada, tapi belum sempurna. Kalau kata sembahyangnya masih belum khusyuk. Sebab Allah Ta'ala kata telah berjayalah sekalian orang-orang yang beriman. Yang kata betul orang yang beriman yang berjaya tu apa dia? Iaitu mereka bila sembahyang mereka khusyuk. Mereka tak teringat benda lain. Tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, tuan-tuan, maka Nabi mengatakan, kata apa tuan-tuan? Ketika mana kita sembahyang, tiba-tiba hati kita ni tuan-tuan berpaling. Hati kita berpaling, tak betul-betul kita tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tak hadir dan bahkan tak ada langsung tadabburi makna dan sebagainya. Kita berpaling daripada Allah walaupun jiwa kita, walaupun tubuh kita dalam keadaan sembahyang. Maka Allah Taala bertanya kepada kita pada ketika itu. Tanya apa tuan-tuan? Ada yang lebih baik lagi ke daripada aku? Handuk fikir benda lain ni, fikir benda dunia. Awak, hak tu lebih baik lagi ke daripada aku? Dan kemudian kali yang kedua kita berpaling lagi tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala tanya, awak ada lagi yang lebih baik lagi ke daripada aku? Yang hang boleh berpaling tengah semayang pun duk paling lagi ni. Ada hak lagi lebih baik daripada aku? Kemudian kali yang ketiga kita lagi berpaling, pun berpaling juga tuan-tuan. Maka pada ketika itu Allah pun berpaling kepada dia. Faham berpaling? Mayang pun berpaling kepada aku, teringat benda lain. Tuhan pun berpaling kepada dia. Tapi bila mana kita semayang betul-betul tawajuh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sentiasa mengambil perhatian pada setiap apa yang kita kerjakan. Tu kata ihsan ni tuan-tuan. Baik. Kemudian yang seterusnya hukum. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan hukum? Insya-Allah. 30 hari dia dah sekarang. Allah 30 hari selama jadi insya-Allah sebulan lagi bulan depan insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah. Allah Taala masih lagi panjangkan usia kita, memberi kesihatan kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.